Apa cerita The Greatest? Oi, Datuk Sri Sanusi Maknut buat pelancaran no. Kira dia bertanding sikit lagi kot. Tengok dengan nada yang agak berapi sikit ni. Aduh, pimpinan mana no. Ya Minato. Ya Hino ko. Kita nak kritik pun. Yalah, kita ni siapa dia? Apa dia? Dia MB Menteri Besar Kedah tu. Hang tengok walaupun fakta dimanipulit awak, tapi keyakinan dia tu. Yang kata MB Kedah ni the greatest. Hampa tap-tap skrin git ni. Aduh, hampa tak semangat aku. Hampa tak tap-tap skrin. No, onggak asyik lah. Tunggu. Apa lagi? Dilio Coffee. Boleh lah tu. Lah, 62 like. Kau tak like saya. Kau tak like tengok ni projek The Greatest ni. Abang tengok projek The Greatest. Itu tak siap tu. The Greatest. Apa buat main The Greatest Kedah je. Nak kutuk pun tak guna. Dia tetap MB. Yalah. Kalau dia MB pun hang pun tak boleh naik jabat Wisma pun. Betul tak? Aku hentam Perikatan Nasional. Hang tahu aku tetap bagi gambar kan aku nak pelaga mah. Dah Wahid bersatu ni jaga orang Temawira ni. Kami dapat 500. Panah ni geng hak yang tak sebulu, geng kena kerak daripada geng bersatu, geng PAS pemarah ni. Kami boleh 500 je. Ni penyerahan depan saya. Memang terpampang muka Noor Ibrahim ya. Rambut panjang pula belakang. Dah Wahid bagi 500. No? Tanam pokok buluh. Tepi ban tak habis lagi ya. Depa tanam lah kat Sungai Korok kot. Depa buat semua tanam pokok buluh. Tanah ni banyak apa? Hasil jana pendapatan. No? Tanam lebih banyak tak apa. Menjana pendapatan ekonomi rakyat. Dia Sanusi ni kan, saya nak bagi kat hampa. Dia ni elok dia duduk PKR lah, kan aku nak kata kan. Dia duduk di PAS tak boleh, pasal PAS bawa Islam. Bukanlah kata dia ni tak terpaling Islam. Rentak Sanusi ni teknokrat. Teknokrat ni sepatutnya dia kena ada dalam PKR, dia kena duduk. Parti-parti yang kita kata ni baru nampak nadanya lantang. Yang PKR pergi gereja kat Filipina. Weh, Presiden PAS masuk kuil. Jangan kata gereja, Presiden PAS pun masuk kuil lah. Abu Ghazia. Tak usah. Duk main-main benda ni tak usah. Saya kita cakap geng-geng PAS saya pemarah pula ni. No? Masuk kuil lah apa sampai bubuh. Kira aku mana? No? Punya anak abang kata dia lari akidah ha. Anak abang lagu tu lah. No? Awak syurga tu ditentu oleh kita kan, makhluk ni. Sentiasa pendosa yang ingin ke syurga ni. Ni nak abang bagi 61 tap-tap skrin sikit ni. Penyegat mampus hamba ni. Lambat lepas. No? Apa? Kalau kata masuk ni sekian ni lari akidah lah. No, dia pegang buku Bible tu konon dia ni lah. No? Hampir syurga balik hari ke? Nak tanya bagilah. No, cili kasih teruk. Pangabak kat game PAS ni hampa pergi syurga balik hari ke? No, malaikat mana kirim hampa pergi tu? No? Buih mak. Lambat lepas. Dosa hang tengok tu, hak pukul pelajar tu, warden tu. Islam ajak lagu tu kah? Pukul lompat jet pelajar-pelajar tu. Cilaka betul. Anak haram. No? Apa punya ustaz ni? Hang tengok gambar elok-elok.
Yalah, kalau kata ni pun awak lari akidah dia ke? Awak kita nak bagi hukum terus ke? Kata dia ni kapiak ke apa ke? No? Apa teruk sangat ni? Hei. Habis tu hang tak mau tegur hak anak-anak Melayu ada tattoo kat dada, hang tak mau tegur hak tu. Hang nampak yang speaker lah no. Anak Melayu kita masuk siap ni tattoo tang ni. Budak Melayu perempuan anak kita. No? Hang tak mau nak pergi tegur ke? Nak tanya bagi. No? Apa? Tap-tap skrin sikit. Abu Garcia ni tak mau tap-tap skrin. No? Tap-tap skrin sikit. Boy. Awak dia highlight kat yang speaker lah. Hampa tak highlight PMX lah. Lepas tu highlight PMX baca buku liberal tu. Hampa angat-angat tik ayam. Tak mau. Speaker tu bukan lesen besar tu. No, PMX tu. Dia baca dalam kapal terbang buku pak tau. Jangan ambil hak speaker. Speaker dia tak ada kuasa. No. Perdana Menteri tu. No. Hang tulis bagi drastik sikit. Ni komen Allah. Speaker je pun. Atas ihsan Perdana Menteri dia jadi speaker. Hang serang Anwar Ibrahim ya. Hang jangan serang Johari Abdul tu. Jangan. No. Hang serang PMX sudah. Biar semua serang PMX. Dah pergi serang speaker dia tak ada kuasa. Dia. Yang dia highlight tu. Speaker tu orang Islam. Awak PMX tak orang Islam? PMX tu bukan orang Islam ke? Tak tanya bagi lah. Tegur sama PMX tu. Dah tegur speaker saja nak buat isu bertukik dengan anak dia lah. Doktor lah apalah dia. PMX buat salah apa? No? Carilah isu akidah saya kali pun. Tak ada apa No? Apa Abu Garcia? Tak baru lah kot tu Abu Garcia abu kat saya tu isu apa speaker tu. Saya takkan tengok lah gambar tu. Mereka cari tak mana tu. Mereka dapat maklumat tu. No? Apalah BP lah speaker tu. No? DM speaker tu yang bermak tak boleh masuk gereja ni. DM dia tu. No? Tuhan ni nak mampus buat uci ni. Waalaikumsalam. Abu, kalau kau tak faham sistem gereja, komen halal haram. Jangan kata lagu tu ni geng Salahuddin Al-Ayyubi. Jangan buat main Abu Garcia. Jangan buat main. Ni zaman para sahabat ni angkat. Ni kalau zaman para sahabat ni. Jangan buat main ni. Jangan. Tak apa Abu Garcia. Saya pergi aku email kat dia saya. Aku email yang hormat speaker jangan masuk gereja dah. Kita serbu masuk markah PAS. No? Jangan masuk gereja. Tak boleh diwalanonkan. Kita masuk markah PAS lepas ni kita bagi peruntukan yang tinggi. Yang hormat speaker mohon dengan izin. No? Jangan masuk dah. Gereja ke, kuil Tamil ke, rumah rajinikan ke, jangan masuk. Kita masuk markas PAS tu, kita pergi serbu. Jangan risau lah. Tak akan berlaku peristiwa Mamali. Kita pergi dengan cara elok punya. Buat pangkan dalam trail, Pak Mat Western. Boleh dah tu Abu Garcia. Tak akan lari akidah punya, jangan risau lah. Desah-desu pula, PAS main bersama perpaduan. Penin terus. Jenuh telan Panadol Abu Garcia. PAS main bersama Pakatan Harapan. Automatik no akan jadi Pakatan Rakyat. Untuk pengetahuan Abu Garcia, jenuh telan Panadol tu. Masa tu takkan nak lawan ulama. Takkan nak kata Haji Hadi tokong. Betul tak? Tapi selagi Presiden PAS tu tak bertukar, mungkin rasa berat kot untuk PAS main bersama. Sebab Presiden PAS ni dia tak suka dengan Anwar Ibrahim ya. No? Bila tu nak bersama PH. Desah-desuh tu ada lah. No, ada. Tapi kuasa tu di Presiden. Tidak boleh ubah apa-apa. No?
Cuma mereka sakit hati lah bila PMX bagi jawatan orang kata dekat certain body ni, mereka menjadi kesakitkan hati, tak boleh menerima. Ulama besar mereka tu, no? Bukan calang-calang je. Selepas pemergian Allahyarham Ustaz Fazil, Tuan Guru ni Aziz, kan? PMX ni orang kata bagai patah kaki dan sayap, tapi apakan daya, no? Patahnya sayap tongkat kuta paruh kutaruh jua. Lebih kurang macam tu lah. Jangan takut lah. Allah, orang pas makan nasi ya mereka pun. Malaikat Munkar dan Nakir dia tak select orang pas ke, orang mana ke, hang PTK ke, unit tindak khas ke. No, kalau kapas di hidung tu dah di orang kata segala kapi 5 ikatan, maka godam kita ni adalah sama. Semayang, makan rasuah, apa lagi? No? Mengata kat jiran, mengutuk anak orang, melabel orang, kapiak orang, semua akan disoal. Bukan derhaka kepada ibu bapa saja. No? Kawan-kawan tirih hati. Awaknya saya ikut fikir No, Abain. Abang kat dia salah sisi perlembagaan ke? Kalau saya masuk DAP pun, DAP tu mai daripada ROS. Zaman UMNO lagi. Hari ni jangan salah saya. Salah Mahathir 22 tahun. Masa dia merintah tu kenapa dia tak haramkan DAP? No, dia buat macam Ibrahim Libya tu, dia pergi kepung DAP tu. No, kenapa dia tak haram DAP? Mai hari ni bila DAP tu dapat sokongan daripada orang Cina bukan Melayu, no? Kita nak marah kat DAP. Sedangkan MCA tu kita tak perkuatkan, gerakan pun kita tak perkuatkan, no? Bila hari ni sokongan-sokongan tu menyebelahi pada DAP, kita mula rasa kemarahan. Negara kita akan ditawan, negara kita akan ini. Sedangkan di negeri Kedah hari ni, no, negeri kita orang nak ambil dah. Alhamdulillah, daripada Cina taikun besar datang ke negeri Kedah, Darul Aman, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Hadirin hadirat yang saya kasihi, bersyukurlah kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi limpah kurnianya pada kita hari ini. Pemimpin kita hebat untuk berbakti dengan rakyat. Dalam masa yang sama, orang kata apa, nak membela nasib kemiskinan di negeri Kedah hari ini. Dan alhamdulillah, segi peluang-peluang pekerjaan yang apa diumum oleh Menteri Besar Kedah, hari ini anak-anak tempatan negeri Kedah berhijrah ke negeri Pulau Pinang. Jangan salahkan Cakun Yau, akan tetapi salahlah Lee Guang Eng. Kerana Lee Guang Eng lah membawa kemajuan di negeri Pulau Pinang. No, apabila kita tak dapat nak buat kemajuan di negeri kita, akhir sekali memang betul berbalik kepada sejarah. Pulau Pinang itu adalah Kedah punya. No, boleh lah tu. Jadi ya, Abu Ghasia marah saya pula tadi. Memanglah betul sejarah. No, saya pun kalau boleh saya nak duduk di zaman Tengku Kudin. Saya nak berdepan dengan Lajar Ligol. No, minta maaf lah. Katanya Tengku Kudin tu kepala saja pun cengih lah. Tengku Kudin. Kalau abang Abu Ghasia saya tak tahu lah. Misal duduk tak mana saya tak tahu. Tapi kalau Tengku Kudin tu kepala saja pun cengih lah. Betul lah. Tengku Kudin lah. Yang kata jenazah dia tu, kepala dia tu dibawa menghadap Raja Ligol. No? Kepala saja pun cengih lah. Dekat kita ni. No? Hang kepala apa cengih? Cengih. Tengku Kudin. Modal PRU Sanusi. Ya, kita dah tahu, kita dah hidu lah. Desah-desu gelombang akan dibangkitkan. No? Apa tengok tak lagi? Apa ni? DC The Greatest. Oi, Jan. Pengah. The Greatest. Kita dah nampak dah bibit-bibit The Greatest. Tapi tak apalah. Itu MB Kedah lah, dia nak berpolitik cara tu, Abang Wahidi. No? Jangan risau lah. Cuma hari ni kita mengharapkan pimpinan kita ni kena mulalah kan. Bila lagi lancaran tu Sanusi tu.
PH plus PAS BN baru cun bro. PAS ni dia nak main bersama tapi dia tak boleh terima. Sebab apa? Dokongan dulu ni, figura dalam PAS ni, cerita dia mengangkat Anwar Ibrahim. Salah satunya Allah yarham Ustaz Fazlino. Minta maaf lah, takkan AI kot VTT Ustaz Fazlino mempertahankan Anwar Ibrahim. Daripada sejak azali lagi pimpinan PAS tu mempertahankan Anwar Ibrahim tau. Pesanan kira dia pergi berjumpa Anwar Ibrahim tu, anak enter je oi. Dan terpaksa Ustaz Fazlino membuat penjelasan selepas ditekan oleh pengikut penyokong PAS hari ni. Ditekan masa tu, terpaksa Ustaz Fazil ni sebagai presiden, dia kena bercakap lah dengan penyokong-penyokong PAS tu. Dia bertemu Anwar Ibrahim selepas Anwar Ibrahim dipecat. Dia pesan kat Anwar Ibrahim, enter, Ana sudah pesan sama enter. Tapi Anwar Ibrahim ni apakan daya, dia nak mengubahkan orang kata segi polemik Islam tu. Masa zaman tu pimpinan UMNO ni siapa pun tahu, sekolah tak ada tudung, betul tak? Pakai skirt. Ada orang kata apa, kira benda ni dah normalisasi. Dia jadi benda-benda tu orang kata dulu ni Allah. Saya tak hidup lagi, takkan saya muhung Abang Zakir. Abang Fuad, kawan Pak menekan saya cerita, zaman dia sekolah dulu, asyik-asyik pemadam jatuh. Asyik-asyik pemadam jatuh. Saya tak tahulah, madam jatuh mungkin ambil pemadam sajalah, betul tak? Asyik-asyik pemadam jatuh. Tapi mainnya orang kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi benda-benda ni sejarah dipadamkan. Orang kata tak dicerita daripada Menteri Penerangan apa tu. Orang kata benda-benda ni masih ada liputan simpan dalam parlimen. Segi penceritaan tu. Apa boleh pergi tengok lah, ada TikTok yang duk berbahas masa zaman Ustaz Fazil menjadi ketua pembangkang. Masa tu kira saya bukan nak kata lah, PAS ni ketua pembangkang yang paling kemas kali Ustaz Fazil. Kita maaf lah, tak boleh tandingi. Yang kali kedua Anwar Ibrahim menjadi ketua pembangkang. Malah terbalik, pembangkang yang cabak kerajaan untuk berdebat. Tapi hari ni kerajaan pula ajak pembangkang berdebat. Apa keteruk pembangkang hari ni yang ada, punya takut, tak berani. Sesi hari Khamis tu dengan Perdana Menteri pun, kerusi depan-depan tu tak cukup quorum. Tu pun lambat lepas nak lawan Anwar Ibrahim. Berani kata PMX tak ada dalam parlimen saja. Berani tuju, tak berani nak berdepan. Boleh tak? Khamis lah, hari Selasa. Minta maaf, saya bukan pegawai khas lah. Penakut. Lain kali tak cukup modal apa semua. Peringkat penyokong bawah ni serang. Perdana Menteri takut. Takut apa? Tarah ada dalam live TikTok ni bercakap dengan fakta. Mereka tak boleh jawab. Ugut orang ajak berjumpa. Model dengan nak minum kopi. Betul tak? Model nak, kita ni heran betul ya. Jadi lagu mana? Nak abang kata kita ni bai'ah bawah 30 orang. Nak cerita nak boleh pukul orang ni. Aduh, dia jadi lagu mana saya tengok hari ni. Dia pelik tau. Dia ugut jangan masuk kampung. Padahal dia ugut kawan tu kenal kepala ayah hang lagi. Betul tak? Dia pun minta maaf lah, nak buah aku memang pala masam sikit. Dia baca nak buah dia ayah pala masam. Hari ni negara kita ada undang-undang, bukan Slovakia. Budak mana ni tak cerdik sangat. Bukan nak hang Syamili. Saya tak cerdik pun, saya bukan bin Syamili. Saya tak bin Syamili lah. Jangan duk takut lah. Percaya tak saya kata kalau Allah Ustaz Fazlino ada lagi, dia akan bersama. Haji Adi duk tak senang kau. Persengketaan dia hari tu daripada dulu lagi. Dan hari ni terjawab bahawasanya memang dia ni orang Mahathir.
minta maaf lah kalau hari ni PAS ni dia bersama Haji Hadi yang tak akan senang. Haji Hadi tak senang punya, tak senang duduk. Sebab apa? Dia tak boleh nerima Anwar Ibrahim. Sebab apa? Anwar Ibrahim ni, dia ni bukan pakai jubah dan sorban, tapi dia ni pimpinan ulama dunia berjumpa dengan dia. Banyak-banyak tengok cerita munafik. Dia tak boleh, dia kata, mana boleh. Abu Jah kata, aku berjubah, aku berserban dan aku pegang tongkat. Sepatutnya hal ehwal agama aku sebagai rujukan. Bukan Anwar Ibrahim yang memakai pakaian kod. Dia ni siapa? Itu yang dikatakan orang kata apa tu Khawarij tu. Dia jadi tak boleh terima. Elok sangat dah watak Nasir Bilahan tu menjadi Abu Jah. Habis marah aku apa ni. Elok sangat lah tu. Sepatutnya watak tu Haji. Dia kau kata saya hina ulama lah. Taklah, watak lah kunang, no? Dia jadi tak boleh terima sebab apa? Masalah hati. Itulah masalah hati. Hampa tengok tak Abu Jah tu? Dia pegang tongkat tu. Yang Malaysia punya dia canggih lagi, dia tak pegang tongkat. Dia pakai kursi roda. Ampun. Minta maaf lah, saya minta maaf lah, no, saya tarik balik. Saya minta maaf, saya tarik balik. Apa kata kat PMX macam-macam aku bergaul macam ni yang pemarah aku lah. Padahal nak sikit-sikit nak maghrib lah. Saya tak boleh kata langsung kat Presiden nampak ni. Aduh, betul tak Pak Nak? Pak Nak beza apa dah? Hina. No, hari ni kes Najib duduk dalam ya. Dan bela fight UMNO. Oi, bro. Dulu hang kena pergi tanya Mahathir tu. Hari ni Mahathir bersama dengan hampa. Menteri dalam negeri siapa dia? Muhyiddin Yassin. No? Ni hak mana PAS kura-kura ni. Hari ni baru nak bersama dengan Bersatu. Hampir tekan tanya geng Bersatu tu. Tu yang nak benam Najib. Sebab apa? Pertemuan tu Mahathir dah jawab lah dalam keluar sekejap tu. Hampir tanya Mahathir tu. Hampir tanya tu. Sebab apa? Sebab anak dia kalah pemilihan. Orang tak sokong anak dia, orang sokong KJ. No, hampir tanya tu. Patut adalah certain isu berkaitan Mahathir ni. Dia mudah ya tun Mahathir ni. Saya nak cakap bagi, siapa yang tak boleh ikut telunjuk dia memang dia cantas dia. Itu permainan politik dia. No? Saya tak main lah isu kaum ni. No? Dia pun orang kata Melayu lah. Betul tak? Tapi hampir tanya Mahathir tu. Kenapa hari ni hampa senyap sepi tak tanya Mahathir tu? No, onanya duk bangkit sentimen ni. Kalau Najib keluar, habislah Anwar Ibrahim. Oi, kalau Najib keluar, dia terang Mahathir tu. Tahu tak? I ingat Najib bodoh. Yang sumbat dia tu PH 1.0, bukan Anwar Ibrahim. Mahathir, bro. Mahathir. No? Mahathir. Menteri Kanan siapa dia? KDN. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang hari ni, padan lah baru dia tahu. AJK bawah ni ketua bahagian semua desak dia ni suruh letak jawatan padan muka. Pui. Tak sedar diri dulu berkempen pakai bendera kami, bro. Hari ni baru hampa tahu. Ambil terima lah. Pakat lawan Kenak sama Kenak. Bismillahirrahmanirrahim. Moga cepat berpecah lah antara mereka ni. PAS tak apa. PAS ni tak apa. Biar padan muka. Pui. Geram aku dengan Bersatu ni. Hari ni bergaduh antara dedah lah. Cikgu Bat terpaling pejuang saat GWSI. Macam-macam bergaduh. Baru hampa tahu karma dia tu. Nak pergi mana je dah. PAS dia tunggu dah lihat dia. Saya duduk belakang Sanusi. Muktamar Sanusi tu aku sokong Sanusi tu. No? Padan muka. Dia kata berdepan Azmin tu. Satu parlimen 1 juta. Bagus. Jentera kami betul tak? Very good, the greatest. Biar pi, macam Sanusi ni saya sokong dia sebab dia ni jenis directnya. Ajak PAS keluar. PAS ni dia dah boleh berdiri kaki sendiri dah. Pasal 4 negeri dia perintah tau. Kalau pecah dengan Bersatu, saya rasa pertemuan dia dengan Bersatu lebih hebat tau. Yang mana PHBN ni bertanding sebagai underdog dia. Apa jangan risau, berpecah PAS dan Bersatu. Pertemuan ni antara PAS dan Bersatu ni pakat lawan geledah ni. Hang makan duit ni aku bagi duit hang. Hang tengok lah. Tunggu dan lihat ni lah.
Muhyiddin pun penin. Ketua bahagian desak dia tau. Berlambak. Hak kawan ni desak. Hak ni kata tak perform. Tak pergi Syafiq Halim timbul. No? Kata hampa berjuang untuk rakyat. Rakyat kepala bapak hampa berebut sama hampa. No? Lepas tu dedah lah. Hang ni orang susah lah. Aku duk bawa hang ya dulu. Keluar duit pun tak. Kedekut aku yang bagi. Rakyat kepala bapak apa? Tak rasa malu lah. No? Ni di mulut ni rakyat. Hidup rakyat. Turun Anwar. Ambil. Lah kali pakat desak. Bapa ketua bahagian desak bersatu. Presiden. Baru dia tahu. No? Karma tu bro. Teronok. Bahan parti kita. Pak Nak. Kata Kak Abnor ruyuk. Oi. UMNO ni tak pernah jadi pembangkang lagi tau. Dia jadi pembangkang masa PH 1.0 ya. Dia jadi pembangkang sat. Lepas tu kerajaan jatuh Abuya. Nak bagi. UMNO ni memang jackpot betul lah. Kira tak boleh dikuburkan di tangan Zahid ni. Memang aku salute lah. Pakai ilmu apa lah Zahid ni. Cekap Zahid ni. Lain kali gila talak. Nak kat UMNO balik. Gila talak. No, kata kat UMNO lah 30 kursi. Lain kali nak duk bercakap muafakat nasional. Betul tak Ahmad? Pasal tak malu lah. Ahmad. Pasal tak malu lah. Gila lah balik tu. Gila talak tu. Nak kat UMNO balik. Lain kali kami tak boleh. Sebab apa Zahid? Weh, Zahid selamat UMNO tu. Nak bagi. Zahid yang selamat UMNO. Nak bagi gambar ni. Tapi pekak-pekak korang ni, mereka tak tahu. Mahathir cakap sendiri. Sebab apa? Mahathir cakap sendiri. No? Hang jadi apa pula bro? Malu letak tepi, janji ada kuasa. Oi, malu apa bosku? Budak-budak wei suku duduk belakang Datuk Seri Najib. No? Malu apa bosku? Zahid tak nak bubar UMNO. Memang Zahid tak mau. Biar nak terbubar ke apa sekalipun, biar secara pilihan raya. Cara Mahathir nak haramkan UMNO. Sebab apa? UMNO ni banyak aset. Nak bagi. Digantikan, disalin kepada Bersatu. Ingat bodoh lah. Game UMNO apa ingat dia bodoh lah. Kononnya nak serak habis lah. Mana ada dalam Bersatu apa dalam UMNO tu dimasukkan dalam. Orang kata apa hak daripada UMNO dimasukkan dalam Bersatu. Ingat dia bodoh lah. No? Bodoh betul. Mak. Ini. Hang jadi UMNO apa dia ni? Saya PKR. Saya bukan UMNO. Tok Wan saya ya. Tok Wan saya AJK kot. AJK. UMNO. UMNO mampu kembali macam dulu. Perintah Malaysia. Ya. UMNO boleh. Dia boleh comeback UMNO. Kalau orang kata ada pemimpin yang berkaliber yang mampu bawa UMNO ni memang ada potensi. Bawah Ashraf Wajdi. No? Najib boleh comeback. Aura dia tak pernah. Najib ni dia boleh. Tapi selagi Mahathir hidup, Mahathir ni orang yang pendendam. Sebab apa? Mukrih hari ni. Tak ada lah ruh politik lah. No, yang kata Mukrih ni, dia tak ada lah. Penin nak susun macam mana. Ingat Sanusi nak bagi laluan mudah lah. Nak bagi kawasan mana. Pas tak bagi lah. Aku nak bagi gambar. Ingat pas bodoh lah. Dia bagi kursi pun dia bagi bertembung hak lawan betul-betul lah. General confirm Sanusi tak bagi. No? Allah yang menentukan. Tak apalah Datuk Seri Najib. Dia berapa tahun. Anwar Ibrahim 25 tahun tu. Ketua Polis Negara tumbuh engkau je weh. Berapa cerita, berapa
apa cerita mafia Korea. Tak pernah jumpa no. Patut takat tu beda warden penjara ya. No, biar polis penjara ya. Hak ni ketua polis tumbuk no. Oh. Kalau kita ni ketua polis Kedah ha dia. Tangan digari. Oh. Main dengan tapak kasut dia. Rindu. Dia boleh rindu. Orang kata zaman tu, orang kata macam mana, Perdana Menteri yang kita kata memang belah rakyat lah. Untuk Seri Najib, dia bagi semua. Itu lah, ada something wrong lah, no? Anwar Ibrahim ni dia kritik apa yang tak kena. Cuma satu ya, Najib ni orang tolak dia sebab Rosmah ya. Hak ni hampa jangan pemburung, hampa semua hampa nampak benar tu. Hampa jangan nak pemburung. Antara banyak-banyak ni bini Perdana Menteri pi rasmi kapal orang. Oh, tak pernah jumpa orang. Hang geng Hiruk ke damai. Aku lah ni geng Saifuddin. Saifuddin kan di Kedah ini tergantung Azim. Aku geng Saifuddin. Kalau Hiruk belah KL, kalau Kedah ni orang kata geng Saifuddin ni damai. Tapi yang banyak risau Kedah ni kita pakat siap bagi Sanusi ya. Pi rasmi kapal. Oh semua ha. No. Honggak ku ni jadi ya. Tapi Rosmah orang bawah okey Rosmah. Kalau tak kena Rosmah Najib. Kata berguling. Najib nak apa Mahathir tu turun bersih tu. Abang bagi tu Mahathir. Apa kau orang. Dia turun cari DAP. No? Baiklah. Pas. Oh, jangan sebut ni lagi. Mereka bersama DAP semua. Yang duk kata tu. DAP pun bagi warning kat Anwar Ibrahim tu. 6 bulan reformasi je. Jadi sungguh mampu. Mereka boleh ubah je demi kestabilan negara, perpaduan. Hari ni dia main sentimen. Sampai takut orang Cina nak keluar rumah. Oh, tanah Melayu, tanah berdaulat. No. Main dengan lockdown. Selerak habis. Najib buat ECRL. Laki bini pun apa dia ni? Laki bini pun gaduh. Ini kan PKR. Biasalah. Apa ni? Adik-beradik pun tak bercakap je weh. Nak bak bayi apa? Kes perayuk ya. Pergi beraya rumah adik-beradik. Kan? Ambil gambar posting tu kita nak ambil gambar hidangan rendang tu. Tapi marah dekat adik-beradik ni. Perayuk dia buruk. Ambil post berapa Instagram. Tak cakap sampai ke tu. Sembang apa? Ni kan pula melibatkan jawatan. Kau sembang lah. No. Bergaduh, hangit. Kau sembang lah. Aku politik ni tak ada isu lah. Adik-beradik jangan weh. Adik-beradik jangan. Pak pun boleh buat tak tahu dengan kita. Jangan main lah. Pasal pak ni berat pada adik. Tak berat pada abang. Isu tu ya. Politik ni kawan-kawan dia dekat mana ni ya. Orang tak ambil pot sangat. Tapi kalau adik-beradik kalau jom protes. Jadi menteri saya tak mau. Jadi menteri orang nak minta duit dengan saya. Mau? Saya pun penin, hidup pun tak tentuang saya pun. No? Jadi menteri buat apa?
Orang minta duit rakyat minta anu kenal ni kenal mau apa dia ni politik bukan senang weh. Tak mau aku nak kenal lantik kawan-kawan aku jadi pegawai khas. Tak pergi bergaduh, hari depan nak guling aku pula. Aku tak mau. Aku nak kenal lantik Nadi Kota jadi driver aku apa lagi tak bagi jawatan, depa ugut kita. Desakan untuk dia jatuh. Aku tak mau. Tak ada jawatan tak apa. Kalau secara usaha politik aku mau. Secara usaha politik Perdana Menteri aku mau. Tu semua agensi boleh masuk. Kalau menteri ni dia takat kapasiti portfolio dia lah. Kalau secara usaha politik aku mau. Polis aku boleh pi. Banyak pasal Perdana Menteri. Mau jekom saya tak mau. Boleh pound sterling ke? Tak lah. Boleh ikut Perdana Menteri naik press conference atas kapal terbang. Saya duduk belakang. Anak Mr. F bunga lawang. Menapi tau walaupun 7.10 lah tak payah azan. Bini gomo, jangan komen aku tu. Tak Zee, jangan komen aku tu lah. Bini dia tu bagus, orang yang baik. Yang duk main aku tu. Depa screenshot lagi. Bukan budaya PMX pun tak main benda-benda aku tu. Kerana kita tulis tulisan aku tu orang label penyokong. Macam ni. Jangan komen aku tu. Tak, janganlah walaupun Salim kata kita jangan ambil. Salim tu dia bermusuh dengan Papa Gomo. Dia tak sehaluan sebab angkara-angkara pun dia. Kita jangan bawa macam tu. Saya tak suka benda macam tu. Kita ambil kerana dia tu bergaduh kes pun dia tak sehaluan, kita ambil maklumat daripada dia apabila dia jadi musuh. Masa baik dia tak kata pun. Jangan. Gomo Mawas Ramlah. Ni. Maghrib. Tak end dulu kot. Lagi malam ke kita sambung lain. Yang baik datang pada Allah Ta'ala, yang buruk datang pada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam maghrib.